Hello. Kawasaki Ninja ataupun Honda Dash Ninja ZX25R. Yang ni korang tak bisa tengok. Tapi yang ni korang tak bisa tengok. ZX4RR. Ini yang model nak cakap dia akan launch, tapi tak tahu bila. So 399cc inline 4, double disc depan. Itu perbezaan ketara lah dikomparekan dengan ZX25R. Dekat depan hampir serupa. Dia punya radio view. So pakai Showa big piston, boleh adjust preload. Masih ada run air system. Kalau tengokkan design memang hampir-hampir dengan ZX25R. Lampu belakang sama dan uncompact. Sama guys. Perbezaan ketara double disc depan. Okay, bye.